Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari Negeri Selangor. Soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan plot bagi 26 orang murid yang mengunjungi pusat sumber sekolah dalam masa seminggu. Soalan A, nyatakan mod. Mod ini adalah kekerapan yang paling tinggi. Jadi kekerapan yang paling tinggi di sini adalah bilangan kunjungan ke-7. Sebab dia ada 6 orang. Jadi jawapan kita adalah 7. Soalnya 1B, hitung min. Jadi untuk mendapatkan min, kita akan gunakan rumus min. Di mana rumus min adalah x bar sama dengan sigma fx per dengan sigma f. Kita ambil kekerapan, darabkan dengan bilangan kunjungan. Untuk bilangan kunjungan 2, kita ada 5 orang. 3 ada seorang. 4 kita ada 5. 5 ada 3. 6 ada 4. 7 ada 6 dan 8 ada 2. Dan kita dapat 5. Pada soalan yang kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 1A, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 1B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 1. Pada soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan satu graf kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak k. Berdasarkan Raja 2. Soalan A, nyatakan nilai k. Nilai k di sini merupakan nilai pintasan y bagi persamaan kuadratik ini ataupun nilai c. Jadi untuk mendapatkan nilai c, kita akan tengok pada Raja 2 kita. Yang makna c-nya adalah negatif 8. Jadi nilai k kita adalah sama dengan 8. Sebab di sini telah ada tolak k. Jadi tolak 8. Okey, seterusnya soalan 2b. Tentukan koordinat titik maksimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Jadi kita kena dapatkan titik maksimum untuk graf ini. Di mana titik maksimum dia berada di sini. Jadi untuk mendapatkan titik maksimum, pertama sekali kita akan dapatkan dulu persamaan simetrinya, iaitu x sama dengan negatif b per dengan 2a. Tapi di sini kita ada graf, jadi kita boleh dapatkan titik tengah di antara dua punca. Jadi nombor yang berada di tengah-tengahnya adalah nombor 3. Jadi di sini x sama dengan 3, iaitu persamaan simetrinya di sini. Kemudian kita akan dapatkan pula nilai y ataupun nilai fx. Jadi untuk mendapatkan nilai fx, kita akan gunakan fungsi yang diberi tadi, kita ganti nilai saja. Di mana fungsinya adalah fx sama dengan negatif x kuasa 2. X kita gantikan dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 6x. X adalah 3 tolak dengan 8. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat fx sama dengan 1. Jadi jawapan akhir kita dalam bentuk koordinat adalah 3, 1. Baiklah, soalan yang kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 2A, terdapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan 2B, tergantikan nilai x sama dengan 3 di dalam fungsi, kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 2. Seterusnya soalan nombor 3A. Hitung bilangan segitiga yang terbentuk bagi poligon 12 sisi. Okay, kata kunci di sini adalah poligon 12 sisi. Kemudian bilangan segitiga. Okay. Dalam menentukan sudut pedalaman bagi satu poligon, kita ada rumus n tolak 2 darab dengan 180 darjah. Di mana n itu adalah bilangan sisi bagi poligon tersebut. Kemudian 180 di sini membawa maksud sudut pedalaman bagi sebuah segitiga. Jadi dalam rumus ni, n tolak 2 tu bermaksud kita mendapatkan berapakah bilangan segitiga yang ada dalam poligon itu. Kemudian kita darabkan dengan sudut pedalaman keseluruhan segitiga, iaitu 180 darjah. Jadi di sini kita akan ambil 12 tolak dengan 2. Jadi jawapan kita adalah 10 bilangan segitiga yang ada di dalam poligon yang mempunyai 12 sisi.
Seterusnya untuk soalan 3B. Darjah 3 menunjukkan sebuah segitiga KLM. Cari nilai X. Jadi di sini diberi kepada kita segitiga. Jadi kalau kita lihat di sini, dia beri kepada kita sudut peluaran L dan sudut peluaran M. Jadi di sini kita kena bentukkan sudut peluaran pada bucu K di sini. Kemudian untuk mendapatkan sudut ini, kita akan ambil 180 tolak dengan X. Jadi di sini dia melibatkan sudut peluaran. Jadi sudut peluaran untuk semua poligon adalah bersamaan dengan 360 darjah. Jadi kita akan tambahkan sudut peluaran ini dan samakan dengan 360 dalam sebutan X. Kita ambil X tambah 20 tambah 6X tambah 4 tambah dengan 180 tolak X. Kita samakan dengan 360. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat X sama dengan 26 darjah. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 3A. Kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 3B, langkah pengiraan, kita akan dapat 1 markah. Kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 3. Baiklah, seterusnya soalan nombor 4. Darjah 4 menunjukkan garis lurus AC yang berada pada satu satah kates. Cari A, koordinat titik B. Dan titik B ini merupakan titik tengah di antara garis A dan juga C. Jadi kita akan menggunakan rumus titik tengah. Jadi untuk mendapatkan titik tengah, kita akan tambah X2 tambah X1 bahagi dengan 2 dan Y2 tambah Y1 bahagi dengan 2. Ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2 dan Y2. Jadi kita akan tambah. Kita akan ambil 5 tambah 1 per dengan 2 untuk X. Kemudian untuk Y, 7 tambah 1 per dengan 2. Dan kita akan dapat 3, 4. Seterusnya untuk soalan 4B. Persamaan garis lurus yang selari dengan garis AC dan melalui titik D. Okay, kita ada satu garis lurus dan dia lalu titik D. Dan garis itu dia selari dengan garis AC. Jadi kita boleh lukis garis itu, dia berada di kat sini. Dan garis ini selari. Dan apabila dua garis itu selari, nilai kecurunannya adalah sama. Jadi kita akan dapatkan nilai kecurunan menggunakan garis AC. Jadi kita akan gunakan rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Jadi kita akan gunakan titik A tolak dengan titik C. Jadi M sama dengan 7 tolak 1 per dengan 5 tolak 1. Dan kita akan dapat 2. Seterusnya kita akan dapatkan pula nilai C iaitu pintasan paksi Y. Untuk mendapatkan nilai pintasan paksi Y, kita akan gantikan dalam persamaan arm kuadrat. Kita akan gantikan nilai dalam persamaan arm garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Untuk nilai M sama dengan 2. Kemudian untuk nilai X dan nilai Y, kita akan ambil pada titik D. Iaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Jadi kita akan tulis 3 sama dengan 2 darab dengan 5 tambah C. Dan kita akan dapat nilai C sama dengan negatif 7. Kemudian seterusnya untuk jawapan terakhir kita akan tulis persamaan, gantikan nilai Y, gantikan nilai M dan juga nilai C. Iaitu Y sama dengan 2X tolak 7. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 4A, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Kemudian untuk soalan 4B, kita dapatkan nilai kecurunan M 1 markah, kita dapatkan nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 4. Baiklah, seterusnya soalan nombor 5. Darjah 5 menunjukkan satu sistem ketaksamaan linear pada satah kates. Soalan A, tuliskan 3 ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek. Jadi di sini kita ada 3 garis. Jadi di sini cikgu akan nomborkan garis ini dulu.
Ini adalah garis yang pertama, ini garis yang kedua dan ini garis yang ketiga. Kita lihat untuk garis yang pertama dulu, dia merupakan garis mendatar dan memintas pada paksi Y sama dengan 6. Jadi garis ini adalah garis Y sama dengan 6. Kemudian kawasan berlorek berada di bawah garis. Jadi garis ini adalah Y kurang daripada 6. Dia tak ada sama dengan sebab dia merupakan garis sempang ataupun garis putus-putus. Kemudian kita tengok pula untuk garis yang kedua, iaitu garisnya adalah Y sama dengan X tambah 2. Kemudian kawasan berlorek berada di atas garis dan garis ini adalah garis penuh ataupun garis padu. Jadi kesaksamaannya adalah Y besar sama dengan X tambah 2. Seterusnya adalah garis yang ketiga. Garis ketiga ini kita kena dapatkan dulu kecerunan garis ini. Di mana pintasan paksi Y-nya adalah 4 dan pintasan paksi X-nya adalah 4 juga. Jadi kita boleh guna rumus kecerunan sama dengan negatif pintasan paksi Y per dengan pintasan paksi X. Jadi negatif 4 per dengan 4, kita akan dapat M sama dengan negatif 1. Kemudian pintasan paksi Y adalah 4. Jadi nama garis ini adalah Y sama dengan negatif X tambah 4. Kemudian kita lihat pula dari segi ketaksamaan di mana kawasan berlorek berada di atas garis. Jadi kita akan guna ketaksamaan Y besar sama dengan negatif X tambah 4. Dia ada sama dengan sebab dia adalah garis padu. Jadi kita akan tulis jawapan kita pada ruangan yang telah disediakan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan 5B. Daripada graf nyatakan julat bagi X jika Y sama dengan 4. Kita tengok pada Y sama dengan 4 berada di sini. Jadi julat X adalah berada di antara 0 dan juga 2. Jadi kita boleh tulis X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 5A. Kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk setiap ketaksamaan. Kemudian untuk 5B, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 5. Seterusnya soalan nombor 6. Darjah 6 menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O. OAC adalah segitiga sama sisi dengan perimeter 48 cm. Soalan A, nyatakan jejari bulatan dalam cm. Okay, diberi kepada kita adalah segitiga sama kaki. Jadi semuanya sama panjang, diberi kepada kita adalah perimeter 48, kita akan bahagi dengan 3. Jadi kita akan dapat 16. Jadi panjang setiap sisi adalah 16 cm. Kemudian dari segi sudut, sudutnya juga adalah sama. Jadi 180 bahagi dengan 3, kita akan dapat 60 darjah. Jadi setiap sudut adalah 60 darjah. Kemudian untuk mendapatkan jejari, dia merupakan panjang sisi segitiga sama sisi tadi ini. Jadi jawapan kita adalah 16. Seterusnya untuk soalan 6B, menggunakan pi sama dengan 22/7, cari satu Roman. Luas sektor OABC dalam sentimeter persegi. Jadi untuk mendapatkan luas sektor, kita akan gunakan luas bulatan iaitu pi J kuasa 2. Tetapi kita akan darabkan dengan sudut. Sudutnya adalah 60 per dengan 360 darab pi, darabkan dengan jejari 16 kuasa 2. Dan kita akan dapat 2816 per 21. Atau kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur 134 2 per 21. Seterusnya soalan 6B 2 Roman. Luas kawasan berlorek dalam sentimeter persegi. Jadi kita tengok pada rajah. Luas kawasan berloreknya di sini. Jadi untuk mendapatkan luas kawasan berlorek, kita kena ambil luas sektor, kemudian kita tolak dengan luas segitiga. Jadi luas sektor kita dah dapat untuk soalan B1 Roman tadi.
kita kena dapatkan luas segitiga pula. Jadi untuk mendapatkan luas segitiga, kita akan gunakan rumus segitiga. 1/2 darabkan dengan tapak dan darabkan dengan tinggi. Jadi di sini kita kena dapatkan dulu tinggi segitiga. Jadi untuk segitiga ni kita akan pecah dua di sini untuk dapatkan tinggi segitiga ini. Jadi untuk dapatkan tinggi, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Di mana 16 ini adalah sisi hipotenusnya. Kemudian untuk tapak, kita bahagi 2, akan jadi 8. Jadi untuk dapatkan tinggi, kita ambil hipotenus, tolak dengan 8 kuasa 2. 16 kuasa 2, tolak dengan 8 kuasa 2, punca 2 kan. Dan kita akan dapat 8 punca 3. Kemudian kita akan ambil luas sektor yang terdapat pada satu Roman tadi. 2816 per dengan 21. Tolakkan dengan luas segitiga 1/2 darab tingginya 8 punca 3 darab dengan tapaknya 16. Dan kita akan dapat 12,188 per dengan 525 ataupun 23.24. Pada seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 6A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 6B, 1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk 6B, 2 Roman, langkah pengiraan kita akan dapat 1 dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 6. Baiklah, seterusnya soalan nombor 7A. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk dalam darjah 7 adalah benar atau palsu. 3 kuasa negatif 1 sama dengan 1/3 dan 3 ialah faktor bagi 18. Pertama sekali kita tengok untuk 3 kuasa negatif 1 sama dengan 1/3 dan ini adalah pernyataan benar. Kemudian 3 ialah faktor bagi 18 juga adalah benar. Jadi benar dan benar, maka hasilnya akan jadi benar. Seterusnya untuk soalan 7B, tulis satu kontrapositif bagi implikasi dalam rajah 9. Jika 2 ialah faktor bagi 8, maka 8 boleh dibagi tepat dengan 2. Ini merupakan perkara P, ini adalah perkara Q. Jadi untuk menulis kontrapositif, kita akan nafikan Q dan nafikan P. Jadi jawapan kita adalah jika 8 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 bukan faktor bagi 8. Seterusnya soalan 7C. Buat satu kesimpulan umum secara induktif bagi turutan nombor 6, 22, 48, 84 yang mengikut pola berikut. Jadi di sini kita akan mencipta satu rumus untuk mendapatkan pola nombor ini. Pertama sekali kita akan tengok pemalar. Pemalarnya adalah 5, kemudian kuasa 2. Kemudian yang berubah di sini adalah yang berada dalam kurungan, iaitu dia berubah 1, 2, 3 dan 4. Kemudian satu lagi tambah 1, tambah 2, tambah 3 dan tambah 4. Jadi yang mana berubah tu kita akan letakkan sebagai N. Jadi jawapan kita adalah 5 kurungan N kuasa 2 tambah dengan N. Di mana N adalah terdiri daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 7A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk 7B, 1 markah. Dan 7C kita akan dapat 2 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 7. Seterusnya soalan nombor 8A. Rajah 9 menunjukkan satu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Nyatakan satu Roman V. V ini adalah vertex. Jadi kita akan senaraikan vertex yang kita ada, iaitu V1, V2, V3 dan V4. Seterusnya untuk soalan 8A 2 Roman. Bilangan darjah bagi graf tersebut. Jadi kata kunci di sini adalah bilangan darjah. Darjah kita boleh dapatkan dengan kita ambil tepi darabkan dengan 2. Jadi di sini kita boleh bilang tepi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita ada 6 tepi. Jadi 6 darab 2 kita akan dapat
12 darjah. Seterusnya untuk soalan 8B. Soalan 10 menunjukkan graf tak terarah dan berpemberat. Satu Roman, lukis satu pokok dengan jumlah pemberat yang minimum. Kata kunci di sini adalah pokok. Pokok kita kena hubungkan semua vertex, tapi bilangan tepi dia mesti kurang satu daripada vertex. Jadi vertex ke sini kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi tepi yang kita akan lukis adalah 3 sahaja. Dan kita kena ambil nilai yang paling minimum. Okay, seterusnya soalan B2 Roman. Seterusnya nyatakan jumlah pemberat minimum. Jadi kita akan tambahkan pemberatnya iaitu 32 tambah dengan 24 tambah dengan 25 dan kita akan dapat 81. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 8A 1 Roman 1 markah, 2 Roman 1 markah. Kemudian untuk soalan nombor 8B 1 Roman kita akan dapat 2 markah dan 2 Roman kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 8. Baiklah, seterusnya soalan nombor 9A. Alisa dan Shanti telah menginap di Hotel Primera. Mereka telah menyewa sebuah bilik untuk 2 hari 1 malam. Hotel tersebut mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jumlah harga termasuk cukai yang dikenakan ialah RM291.50. Hitung harga asal bilik tersebut. Okay, di sini diberi harga yang termasuk sekali cukai. Jadi harga keseluruhan tu adalah bersamaan dengan 106%. Jadi kita akan ambil untuk harga itu adalah RM291.50. Kita perkan dengan 106%. Kemudian kita akan samakan dengan harga asal sebelum cukai. Jadi harga sebelum cukai adalah 100%. Kemudian kita buat pendaraban silang dan kita akan dapat nilai X iaitu RM275. Seterusnya untuk soalan 9B. Shanti mempunyai sebuah kereta dengan kapasiti enjin 1993 cc. Berdasarkan jadual 1, hitung cukai jalan yang perlu dibayar oleh Shanti. Jadi kita tengok pada jadual 1, kita akan ambil pada lajur yang ketiga, iaitu di antara 1801 sehingga 2000 cc. Dia ada kadar asasnya adalah RM280. Kemudian kadar progresif tambah 50 sen setiap cc melebihi 1800 cc. Jadi kita akan ambil untuk cc yang keseluruhan 1993. Jadi kita akan ambil untuk 1800 yang pertama, kadarnya adalah RM280. Kemudian kita ambil baki. Kita tolak, kita akan dapat 193 dan kita akan darab dengan 50 sen dan kita akan dapat RM96.50. Kemudian kita tambah 280 tambah RM96.50, kita akan dapat RM376.50. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 9A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan 9B, kita mendapatkan kadar untuk 1800 cc, kemudian kadar progresif, terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 9. Seterusnya soalan nombor 10. Pendapatan seorang peniaga durian RMX berubah secara langsung dengan bilangan durian yang dijual YBG dan berkadar songsang dengan bilangan hari hujan Z hari. Apabila hujan selama 2 hari, peniaga tersebut berjaya menjual 100 biji durian dan memperoleh pendapatan sebanyak RM2,500. Soalan A, ungkapkan X dalam sebutan Y dan juga sebutan Z. Jadi di sini diberi kepada kita adalah X berkadar langsung dengan Y dan berkadar songsang dengan Z. Kemudian kita akan tukar kepada bentuk persamaan, jadi X sama dengan KY per dengan Z. K itu adalah pemalar. Jadi kita akan gantikan nilai-nilai yang telah diberi kepada kita, iaitu nilai X 2500 sama dengan Y diberi adalah 100. Jadi 100K per dengan Z adalah 2. Kemudian kita dapat nilai K sama dengan 50. Kemudian kita boleh tulis
persamaan kita iaitu X sama dengan 50Y per dengan Z. Seterusnya untuk soalan 10B. Hitung bilangan durian yang jual sekiranya peniaga itu memperoleh pendapatan RM500 apabila hujan selama 3 hari. Jadi diberi kepada kita adalah nilai X sama dengan 500 dan nilai Z diberi kepada kita adalah selama 3 hari. Jadi kita akan gantikan nilai ini di dalam persamaan yang terdapat pada A tadi. Di mana 500 sama dengan 50Y per dengan 3. Y kita akan dapat sama dengan 30. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 10A. Kita dapatkan nilai K 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan 10B, kita ganti nilai 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.